Peperangan terbesar di antara Islam dan kufur belum berlaku. Pertempuran dahsyat itu akan berlaku di satu tempat yang negara itu pada hari ini bernama Syria. Tetapi ketahuilah, hanya yang akan menyertai peperangan itu ialah mereka-mereka yang mempunyai dua sifat. Yang pertamanya mempunyai ilmu, dan yang keduanya mempunyai iman yang baik dan kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua syarat baru layak untuk menyertai pertempuran terbesar alam semenjak diciptakan Nabi Adam sampai kiamat. Pertempuran terbesar alam itu menyaksikan seluruh kafir bergabung untuk berlawan dengan tentera Islam. Banyak mana kafir dan banyak mana Islam juga. Yang tak semayang berjemaah di kalangan laki-laki dengan sengaja, confirm tak boleh menyertai peperangan itu. Dia mesti orang-orang yang dah lulus semua ni. Kita masalah umat Nabi Muhammad hari ni yang kritikal bukan tak solat berjemaah, tak solat terus. Ada yang sehari 4 waktu, ada yang hari ni cukup, esok tak cukup, ada yang 3 waktu, ada yang 2 waktu, ada yang tak solat terus. Dan bayangkan nak cari yang betul-betul pure, yang selesai semua ibadat dia, yang cukup mantap ilmu dia, akidah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kukuh iman dia, baru layak untuk menyertai pertempuran besar itu.